negara miskin. Kita negara kaya. Dekat Indonesia duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Ambil semua. Dulu warga asli Malaysia mendapatkan berbagai keistimewaan, tetapi kini banyak yang merasa diperlakukan sebelah mata. Masalah sosial di Malaysia semakin memprihatinkan, dari meningkatnya angka pengangguran, kesenjangan ekonomi, hingga sulitnya biaya hidup. Ironisnya, sementara netizen Malaysia sering mengejek Indonesia miskin, justru banyak warga mereka sendiri yang hidup dalam kondisi sulit. Ambil bang, kena bang. Pakcik Petai mengamuk. Tak boleh meniaga, suruh saya menyamun, jual dadah. Suara dia tinggi, tapi bukan kurang ajar. Itu suara orang yang dah terlalu lama bersabar. Dan hari itu, dia pecah. Motor buruk berhenti tepi jalan. Petai tergantung kiri kanan. Tak ada gerai, tak ada khemah. Cuma tempat berteduh untuk cari sesuap nasi. Tiba-tiba datang dua orang penguat kuasa. Jalan laju ke arah dia. Salah seorang berdiri depan pakcik tu, tangan dalam poket. Nada tenang, tapi tak beradab. Penguat kuasa cakap, tak boleh meniaga sini. Itu je. Macam dia bercakap dengan orang yang tak layak dihormati. Tahulah kamu berpangkat, tapi adab perlu dijaga. Pakcik tu pandang, mata merah, nafas laju. Nak cari sesuap nasi dekat negara sendiri pun susah. Orang sekeliling mula tengok. Ada yang rakam, tapi semua senyap. Sebab ayat tu pedih. Pedih dia lebih dalam dari suara mana-mana penguat kuasa. Pakcik tunduk. Tak boleh dekat negara sendiri. Habis nak buat macam mana? Tak ada hari 24 jam negara. Bukan 24 jam. Habis tak boleh berdagang, dia berdagang. Semua jual anak. Hari ni kecoh geng. Pasal pakcik Baling Petai dengan penguat kuasa. Bagi aku geng, dua-dua salah. Yang penguat kuasa pun aduhai. Tahulah jalankan tugas. Tahulah ada orang report, tapi cara tu bagi kenal sikit. Ni dengan muka macam sombong, tangan masuk poket. Itu yang buat netizen marah tu. Lepas tu pakcik tu Baling Petai yang seorang tu duk renyeh-renyeh. Lagi satu pula. Kena tahu juga, kena belajar juga budi bicara ni. Bercakap dengan orang tua ni, dia angin dia lain macam sikit. Ni kita duk menjawab tu masalahnya. Bila pakcik tu menjawab, penguat kuasa pun nak menjawab juga. Lalah kali tu yang jadi isu tu. Yang pakcik tu pula yang pergi berniaga dekat tepi jalan, tempat orang lalu tu dah kenapa? Dekat depan kedai pula tu, kenapa tak masuk dalam kedai tu terus berniaga? Lagi satu pula pakcik, janganlah marah macam mana pun, janganlah buang petai tu rezeki tu pakcik. Marah macam mana pun, jangan lempar-lempar makanan pakcik oi.
Alhamdulillah lah, dah settle dah tadi, tengok sampai datang rumah pakcik tu apa kan. Alhamdulillah, bagus ya, mantap lah. Dengan Harun cakap salah dua-dua. Tapi Harun ni komen nampaknya seakan-akan menyalahkan penguat kuasa. Sebenarnya kita tak tahu situasi apa yang sebenarnya berlaku pada masa itu. Dan aku juga ada terbaca satu komen yang katakan pakcik ni meniaga salah tempat dan betul-betul depan pintu masuk kedai. Jadi kita dapat bayangkan pakcik itu menghalang laluan keluar masuk ke kedai itu. Mungkin ada orang report, mungkin kebetulan penguat kuasa MPPD ni tengah buat pemantauan ataupun operasi. Kira bernasib baik dah tu MPPD suruh pakcik tu berniaga di tempat yang dia buang petai itu. Aku mungkin dapat bayangkan macam mana keadaan itu. Sebab aku pun dulu 14 tahun penguat kuasa Jabatan Pelesenan di satu majlis. Jadi aku amat-amat faham akan situasi ini. Sebab tu netizen pun sebelum nak komen, sebelum nak kecam takkan nak saya jual dadah. Jual petai pun kena tahan. Seorang peniaga kecil cuba mencari rezeki halal dengan menjual petai dari motosikal, tetapi dihentikan oleh pihak berkuasa tempatan. Nak cari sesuap nasi di negeri sendiri pun susah. Kenapa peniaga tempatan sering jadi sasaran, tapi lambakan warga asing berniaga di tempat awam dibiarkan? Contohnya, Kuala Lumpur. Warga asing berniaga di Pasar Borong Selayang. Johor Bahru, gerai haram di sekitar Bazar Karat. Penang, peniaga warga asing di sekitar Pasar Chorasta. Cameron Highlands, penjajah asing di tepi jalan pelancongan. Bukan salah penguat kuasa, mereka hanya jalankan tugas. Tapi adakah undang-undang terlalu berat sebelah? Apa pendapat anda? Adakah perlu lebih adil untuk peniaga tempatan? Apa yang tak boleh berlaku, suruh menyambung. Suruh jual dadah.